Wahai abangku, bahawasanya pada hari ini kami hantar kamu untuk bertemu dengan Allah, berpindah daripada satu alam ke satu alam yang lain. Kami hantar kamu untuk bertemu dengan Allah dengan kasih sayang. Dengan air mata kami limpahkan kepada Allah untuk pengampunan kepada kamu, untuk rahmat Tuhan kepada kamu. Wahai abangku, janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar. Sesungguhnya nanti akan datang kepada kamu dua malaikat yang bertanyakan kepada kamu, Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka kamu jawablah dengan lidah yang lancar, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kami mendoakan kepada Allah, semoga Allah memberikan kelancaran untuk kamu untuk menjawab setiap soalan tersebut. Allahu Rabbi, Muhammadur Rasulullah Nabi, Al-Islamu dini, Ka'batu kiblati. Wahai Allah, berilah kelancaran kepada abangku untuk menjawab setiap soalan tersebut. Wahai abang, janganlah kamu takut bahwasanya kami hari ini menjadi saksi di hadapan Allah, bahawa setiap amal yang kamu lakukan, amal baik, akan kami bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kamu orang yang baik. Kamu orang yang tidak pernah menjawab akan mak kami. Kamu anak yang tidak pernah tinggikan suara kepada ibu kami. Walau nakal-nakal kamu tak pernah mengatakan ah kepada mak kami. Wahai abang, kami menjadi saksi setiap kerja engkau yang engkau keluarkan untuk majlis Nabi Muhammad, yang engkau keluarkan untuk majlis Rasulullah, yang engkau berkhidmat untuk majlis memuji Nabi Yuna Muhammad, akan kami jadi saksi di hadapan Allah dan Rasul. Wahai abang, aku menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya engkau tidak pernah meninggalkan selawat kepada Nabi setiap malam sebanyak 7 kali, kerana engkau tahu kelebihan berselawat. Engkau takut akan kematian, engkau takut akan azab Allah. Engkau sentiasa berselawat walaupun hari tersebut engkau begitu nakal. Wahai abang, aku menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu makhluk yang dicintai olehnya, dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai abang, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya tangan kamu yang memegang aku sewaktu kecil, berjalan untuk menuju rumah Allah, menemani aku untuk solat pada aku waktu masih budak kecil. Wahai abang, aku akan jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pernah solat sama-sama di atas dunia. Wahai abang, aku akan jadi saksi di hadapan Allah, kita pernah buat baik sama-sama atas dunia.